Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke rancangan podcast Falah Online. Dan pada hari ini kita akan mengadakan satu siri podcast yang agak istimewa kerana ini merupakan kali pertama kita akan buat satu sesi temu bual di antara ahli-ahli astronomi amatur dan profesional di Malaysia. Harap-harap begitulah. Okay. Jadi kita akan cuba buat satu siri perbincangan online. Kita akan pilih satu tajuk. Tajuk tu mungkin yang dikatakan yang terkini ataupun yang paling happening sekali. Dan kita akan bincang dengan kita punya kita punya apa dipanggil lah? Ahli astronomi amatur. Astronomi amatur, okey. Ahli astronomi amatur kita ataupun tetamu khas kita, dan kita akan sama-sama bincang dengan beliau lah hari ini. Jadi pada hari ini untuk sesi khas yang pertama kali ini, kita mempunyai seorang ahli astronomi amatur yang cukup popular di Pulau Mutiara. Nun kat atas sana tu kan. Saya nak cakap Kedah pun tak reti. Okey. Jadi beliau merupakan, bagi pengenalan sikit Saya tak bagi tahu nama dulu. Okey, beliau merupakan anak bongsu daripada 3 orang adik-beradik, ada 2 orang abang. Okey, dan beliau sedang menuntut di dalam bidang ijazah sarjana muda sains fizik, major fizik, tulen, minor astronomi. Betul Betul. Panjangnya okey. Di Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang. Okay. Status beliau dah kahwin ke belum kahwin ke? Kena tanya dia sendiri. Okay. Dan beliau ni merupakan cukup aktif di dalam program-program outreach yang dilangsungkan di Pulau Mutiara dan juga di sekitarnya. Dan beliau bernama, tidak lain dan bukan adalah Cik Nurul Fatini Jaafar. Okay. Assalamualaikum. Cik Fatini. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat orang tua lah biasalah kan. Okay. Okey, jadi Cik Fatini saya panggil Cik Fatini ke, nak panggil Tini ke ataupun apa benda? Tini. Oh, panggil Tini je. Ya. Muda remaja. Okey. Jadi sebelum kita berbincang berkenaan dengan tajuk ataupun topik kita pada hari ini sebelum itu para pendengar semua, kita punya topik hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan planet Zuhal. Spesifik mengenai planet Zuhal ataupun Saturn. Okey, jadi kita akan perbincangkan berkenaan dengan kejadian ataupun penemuan terbaru di planet Zuhal dan juga istiqbal planet Zuhal yang dijangkakan akan berlaku pada bulan April tahun depan. April bulan depan. Okey. Jadi kita akan bincangkan topik itu. Jadi sebelum kita masuk ke topik itu, kita akan tanya dengan Cik Tini kita ni sedikit sebanyak penglibatan beliau di dalam bidang astronomi amatur ni dan juga bidang outreach ni. Okey, jadi Cik Tini saya tanya sikit apakah jenis outreach ataupun program outreach yang mungkin Cik Tini telah involve selama ni lah di sana? Silakan. Okey, alhamdulillah so far galakan ataupun sambutan di Pulau Pinang, khususnya di kawasan utara semenanjung Malaysia lah, sangat menggalakkan. Dengan bantuan Dr. Chong, lecturer saya dan juga ahli Kelab Astronomi USM sendiri. Banyak kami terima outreach ataupun pelajar sendiri datang ke USM, ke museum dan dari Kampus Fauziah melakukan pelbagai aktiviti lah, khususnya sains lah kan, aktiviti yang berkonsepkan astronomi dan sebagainya. Dan untuk aktiviti outreach yang specialnya Kelab Astronomi jalankan, kami tak berfokus semata-mata kepada stargazing ataupun kita belajar baca starchat sajalah. Tapi kita berfokus kepada aktiviti kita panggil macam in situ, kita ajar orang praktikal. Macam mana contoh dia, macam mana nak buat roket air. And then macam mana kita nak buat kotak pelangi, macam mana kita nak buat jam matahari, macam mana kita nak pasang teleskop, nak buka teleskop dan sebagainya. Dan benda ni saya nampak sebagai benda yang memang sangat membantu dalam pelajaran di kelas, di mana apabila kita belajar tentang roket air dan sebagainya, kita aplikasikan konsep fizik, kita explain dekat pelajar semua apa konsep fizik yang terlibat. Dan macam mana, apa kaitan dia dengan pelajaran dan sebagainya. Dan makin hari pelajar dan guru-guru lah terutamanya makin terbuka lah mata orang semua untuk benda-benda yang macam ni. Dan kita sekarang macam lebih menerima lah pendidikan di luar kelas ni lah. Alhamdulillah. Okey, tu dia bakal lecturer. Saya tak sempat nak cakap, dia dah cakap habis semua dah. Oh, okey. Tak apa. Oh, jadi maknanya kalau kita ikutkan di sini penglibatan di sana dah cukup menggalakkan. Saya tertarik Cik Tini ada sebut berkenaan dengan aktiviti yang praktikal kan. Maknanya tu dia datang, dia buat sendiri kotak pelangi kotak pelangi. Dia ada pasang teleskop, buka teleskop kan. Jadi maknanya mereka ni semua ni bukan sahaja melihat dengan mata, tapi dia dapat memegang benda-benda peralatan yang ada dengan tangan mereka sendiri kan.
Okay. Jadi maknanya kalau kita lihat daripada segi approach macam tu, bagaimanakah respon orang ramai? Adakah mereka lebih seronok cara macam tu ataupun mungkin dia ada idea-idea lain ke macam mana? Selalunya apabila dah macam seorang datang buat aktiviti lah, join club ekonomi dengan aktiviti, usually dia orang akan datang balik. Selalu macam tu. Sebab dia orang seronok kan, dan kami pun bukanlah limited aktiviti yang sama. Kadang apabila sekolah dijemput raya kan, kita akan bawa aktiviti yang pelbagai dekat sekolah. Berita yang terbaik yang terbaru lah dalam minggu lepas, Alhamdulillah Pulau Pinang, Pulau Mutiara akan menjadi sebuah pulau yang macam berfokus kepada astronomi dan juga aero angkasa. Yang mana pemilihan sekolah menengah al-masyur lelaki dan juga sekolah Penang Free School, dia akan mula perkenalkan bidik simbol astronomi, akan mula berusaha untuk memiliki balai cerap sendiri dan sebagainya. Dan dalam Pulau Pinang sendiri, saya rasa antara negeri yang paling banyak saya ada balai cerap. So far dalam Pulau Pinang saja dah ada 6 balai cerap, Alhamdulillah. So benda ni kita rasa macam kita boleh jadi Pulau Pinang layak lah untuk menjadi sebuah pulau astronomi di Malaysia, saya rasa. Okey, inilah menyebabkan saya begitu jealous sekali duduk kat KL ni tak ada pulau. Pulau Pinang ada pulau kan. Jadi cukup baguslah kalau kita dengar berkenaan dengan aktiviti yang cukup kata aktif sekali memang daripada dulu lagi saya dapat tahu yang Pulau Pinang punya grup ni sejak 1986. 1986. Itu saya pun masa tu umur baru. Muda lagi lah masa tu kan. Jadi saya tak lahir lagi. Jadi maknanya alhamdulillah lah, at least ada orang kata satu perkembangan yang baik di dalam bidang astronomi ini kepada orang ramai Jadi tahniahlah kepada Cik Tini berkenaan dengan aktiviti tu. Ada untuk Tecong sebenarnya. Okey, Dr. Chong daripada USM dan juga Cik Tini merupakan orang kuat orang kanan tangan kanan. Boleh lah. Okey, jadi kita dah mendengar dengan Tini tadi berkenaan dengan aktiviti yang berada di Pulau Mutiara. Okay, jadi sekarang kita masuk di dalam topik utama kita pada kali ini, iaitu kita akan berbincang berkenaan dengan sebuah planet yang cukup istimewa lah kata, cukup happening, cukup cantik sekali yang berada dekat kita punya sistem solar kita, iaitu planet Zuhal. Okay, bahasa Melayu ini Zuhal ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil Saturn. Okay, jadi Saturn dan Zuhal ni merupakan satu planet yang cukup cantik daripada segi bentuknya, daripada segi dia punya kata size-nya, karakteristiknya kan. Jadi mungkin kita Tini boleh terangkan kepada para pendengar semua kan, apakah sebenarnya dia punya ciri-ciri ataupun keistimewaan planet Zuhal ni? Okey, sebelum tu saya nak share sikit lah kan tentang gambar Zuhal ni. Sekejap ya. Okey. Gambar Zuhal dengan bumi. Oh, okey. Itu saiz Zuhal dengan bumi, maknanya bumi berapa kali ganda daripada Zuhal? Nisbah bumi ke planet Zuhal ni 9.1, nisbah 9.5 lah kira. Maknanya satu planet Zuhal lebih kurang 10 kali bumi lah dia punya diameter. Betul. Okay. Compare diameter, nisbah diameter dia lah. Diameter dia, okey. Jadi maknanya planet Zuhal ni planet yang besar lah ni. Ya, dia kan nombor 2 besar compare dengan planet Mustari. Mustari yang pertama tu besar. Okay. Dan Zuhal yang kedua lah. Okay. So, macam kita tahu kan, planet Zuhal ni adalah planet yang ke-6 terbesar. Yang ke-6 terbesar dalam kita punya sistem suria lah. Yang mana planet Zuhal terletak selepas daripada planet Mustari. Dan sebenarnya planet Zuhal ni dijumpai oleh seorang ahli astronomi pada zaman tu. Sangat famous lah Galileo Galilei pada tahun 1610 sebenarnya. Tapi pada waktu tu, masa Galileo mula melihat Zuhal tu, dia menggunakan teleskop dia yang kita kata optik dia tak berapa canggih macam sekarang lah kan. So waktu tu dia lukis Zuhal, dia macam buat macam ada bulan dekat tepi. Tak tahu kata tu sebenarnya ialah apa kita panggil tu sebagai gelang dia kan. Sehinggalah pada tahun 1659 barulah Christian Huygens confirm kata tu sebenarnya ialah gelang di planet Zuhal. Yang mula-mula nampak gelang tu Galileo Galilei, cuma dia tak tahu dia tu gelang lah. Betul. Kemudian bila Christian Huygens tu dia tengok, pasal masa tu teleskop dah lagi canggih maknanya kan, dah lagi besar, baru dah dia nampak dia punya ciri dia.
Satu info lah yang sangat menarik sih kalau kami ke sekolah dan sebagainya cerita tentang Zuhal ni kan. Info yang sangat menarik sekali ialah apabila kita cerita, Zuhal ni sangat besar. Tapi dia bila kita letak dia dalam kolah lah, katakan kolam dia, kolah ayak kan. Dia boleh terapung. Sebabkan oleh dia punya ketumpatannya lah yang sangat rendah. So sebabkan planet Zuhal ni sebenarnya dibuat daripada gas hidrogen dan helium. Dan benda ni adalah gas dan dia punya kecepatan dia sangat sikit. So bila even kita letak dia dalam kolah mandi misalnya kan, planet Zuhal ni boleh terapung. Maknanya dia planet yang ringan lah dia kata kan. Planet yang kata paling ringan antara banyak planet. Okey, jadi maknanya dia boleh terapung disebabkan ketumpatan dia kurang. Okey, maknanya kalau katakan kita letak bumi, tenggelamlah bumi dalam kolam tu. Dia tenggelam kan sebab kita karakter planet kan, kita planet yang berbuat dari batuan kan, nampak planet yang terawal sampai ke Maris kan. Maknanya kita planet berbatu, ketumpatan tinggi, letak dalam air, tenggelam. Si Zuhal ni, dia ketumpatan rendah. Tapi walaupun dia besar, letak atas air dia terapung. Ya, betul. Macam beach ball lah, boleh main tendang-tendang Okey, menarik. Jadi ada tak ciri lain lagi selain daripada jarak dari bumi, planet Zuhal ni jarak dia ialah 9.54 lah kalau kita panggil dalam unit astronomi lah AU, astronomical unit. Maksud dia, saya ceritalah. Jarak daripada bumi ke matahari dalam astronomi kita panggil sebagai 1 AU, 1 astronomical unit. So dalam kes Zuhal, jarak dia daripada bumi ialah 9.54 AU. Maksud dia 9.54 kali jarak antara bumi dengan matahari. Baru kita boleh sampai ke planet Zuhal. Maknanya kita ada skala yang tersendiri kan, dia panggil sebagai AU kan. Kita tak kira kilometer kan, kita kira AU kan. Kenapa kita tak kira kilometer kan? Boleh kalau kita nak kira kilometer pun boleh. Kalau astronomi kita ada AU, kita ada parsec, kita ada kilometer. Okey, jadi maknanya dalam kes sistem solar kita ni, kita lebih banyak menggunakan skala AU lah. Jadi maknanya matahari bumi 1 AU. Tapi bumi ke Zuhal ni 9 kali. 9.54 AU. Maknanya 9,5. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 kali baru jumpa planet Zuhal sampai Zuhal ya. Masya-Allah, jauh sangat tu kan. Naik bas pun tak sampai tu. Satu malam tak sampai tu. Kalau pergi Pulau Utara 4 jam pun sampai. Even yang misi ke sini Hogin tu pun kan sampai 4-5 tahun baru sampai kan. Okay. Misi tu apa? Itu kejap lagi kita cerita. Okey. Jadi ada ada tambahan dia lagi. So far yang rasmi satelit planet Zuhal yang kita dah discover so far yang rasmi ialah sebanyak 62 lah bulan dia. Dan mungkin ada tambahan lagi selepas ni lah. Tapi yang rasmi so far ialah 62 lah. 62 bulan Dia masih lagi tak boleh lawan Mustari kan. Mustari ada 66 Mustari ada 66. Mustari tu raja tu. Dia raja. Dia tak boleh orang lawan dia kan. Okay. 62 pun kira banyak lah juga planet Zuhal gelang dia punya. Benda yang menariknya dekat planet Zuhal ni ialah dia punya gelang dia lah, special dia sebab dia ada gelang. Bukan dia ada gelang sebenarnya lagi 4 planet pun ada gelang dia. Apa tu start daripada Mustari and then Zuhal, Uranus dan Neptune pun ada gelang. Tapi dalam kes Zuhal ni gelang dia sangat obvious. Maksud dia gelang dia sangat macam dominan lah, kita boleh nampak. Compare dengan gelang-gelang planet lain kan kita susah sikit nak nampak yang macam spacecraft yang kat luar atau spacecraft kita tengok kan. Mana dia gelang dia tu adalah yang paling terang lah, boleh dilihat daripada bumi kan. Maknanya Mustari pun ada gelang, Uranus pun ada gelang, Neptune pun ada gelang. Tapi yang tiga ni gelang dia tak dapat dilihat daripada bumi. Yang Zuhal seorang ni je yang boleh nampak daripada bumi Okey, jadi kenapa agak-agaknya Zuhal punya gelang ni lagi terang berbanding dengan yang tiga planet? Okey, sebenarnya selalu orang akan tanyalah komposisi gelang planet Zuhal ni apa sebenarnya. Orang selalu tanya soalan ni. So, berdasarkan daripada kajian saintis dan sebagainya lah kan. Sebenarnya gelang planet Zuhal ni diperbuat daripada partikel-partikel debu dan ais. Saya nak tegaskan kat sini lah, sebenarnya partikel yang saya maksudkan bukanlah macam kita kalau kita belajar fizik, kimia, partikel tu adalah benda yang sangat kecil, partikel kan, partikel gas dan sebagainya. Tapi dalam kes partikel ais di Zuhal, saiz dia boleh jadi daripada macam sebesar partikel salji sehinggalah sebesar-besar rumah pun ada.
So sebenarnya partikel ais dan debu ni lah yang mengelilingi, yang duduk kat dalam gelang-gelang planet Zuhal ni lah. Maknanya dia boleh sebesar-besar, sekecil-kecil salji sehinggalah sebesar-besar rumah. Jadi maknanya dekat dalam tu dia variety lah, dia punya saiz dia situ. Okay. Andai kata lah, pasal ada orang tanya kan, dia kata kalau kita terbang dekat gelang tu, kita boleh tembus ke? Kita boleh elak-elak macam main game ke ataupun macam mana? Okay, sebenarnya kan, kalau sama je kes dia dengan kita panggil apa, asteroid belt kan, tali pinggang asteroid. Kalau lah kita pergi duduk kat situ, tak ada masalah pun sebenarnya. Kita tak akan berlanggar dan sebagainya sebab benda tu, gelang tu, dia bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi. Dan dalam masa yang sama, velocity untuk setiap objek dekat dalam tu adalah sama. So kalau lah kita duduk kat situ, kita benar relax kat situ tanpa berlanggar dengan orang lain pun, sebab velocity kita atau kelajuan kita juga akan sama dengan benda lain. So kita akan bergerak tanpa berlanggar. Dia maknanya kalau katakan ini kita punya kapal angkasa, jadi dia punya partikel dia katakan besar-besar macam ini. Jadi maknanya kita bergerak sama laju lah. Ya, sama laju. Maknanya tak adalah macam tiba-tiba pelanggar ke apa ke, kita macam seiring je gitu kan. Okey, maknanya taklah bahaya kan? Ya, okey. Ada orang kata, macam cerita Star Wars kan, kalau kita tengok cerita Star Wars boleh ngelak-ngelak, boleh landing kan. Jadi macam tu ke rupanya kan. Jadi maknanya bukan dia lebih kepada orang kata debu-debu dan juga velocity-nya tu, kelajuannya sama macam kita saya nak share sikit lah, kita buat screen share sikit lah tentang gelang planet Zuhal ni. Sekejap Cik Syaril. Okey, kalau kita tengok dekat sini Cik Syaril, dia punya ini planet Zuhal. Lepas tu ni semua dia punya apa kita panggil sebagai gelang-gelang dia lah. Jadi gelang dia dia vary ataupun dia pelbagai lah daripada gelang A, dia orang namakan dia lah, daripada gelang A sampailah ke gelang G. Dan tiap-tiap gelang ni sebenarnya kawasan yang paling menarik sekali lah, kawasan di sini lah yang paling famous sekali lah antara kita kadang-kadang ni astronomer yang buat astrofotografer. Kawasan Cassini Division kita panggil kan. Yang gelap so, ke kawasan yang gelap tu. Yang gelap tu, okey. So benda-benda ni dia sebenarnya dia varied bermula daripada D kat sini, start daripada D, lepas tu sama dengan C, lepas tu D, lepas tu A, F, G sampai dekat luar ni ada lagi F dengan G yang gelang yang sangat halus sebenarnya. Okey. Jadi maknanya penamaan gelang tu A, B, C, D, E, F lah penamaan dia ambil daripada kalau gelang tu dia orang jumpa awal. So bukanlah jumpa awal lah, macam saintis dia discover benda tu awal and then dia orang macam kaji benda tu awal, so dia orang namakan sebagai A lah. A, B, C sampai lah yang terbaru sekali, yang luar sekali F dengan G. Okay, so that means penamaan gelang tu A, B, C, D tu ikut orang kata tarikh dia jumpa lah maknanya yang pertama kali jumpa A, B, C dan seterusnya kan. Tapi sebenarnya gelang dia tu ada berapa banyak sebenarnya jumlah gelang dia tu? Adakah sampai F saja ke? Okay, sebenarnya dalam gelang-gelang yang saya tunjuk tadi tu pun, itu dalam tu pun, dalam dia ada lagi kita panggil sebagai ringlet lah. Gelang-gelang yang kecil lagi kat dalam tu. Dia bukannya macam gelang besar tu, bukannya dia seketul macam tu. Dalam tu lagi ada line-line kecil lagi. Gelang yang kecil lagi yang membentuk gelang besar. So sangat kompleks lah sebenarnya kan ciptaan Allah ni kan. Ya dah, subhanallah. Maknanya kita lihat tu daripada jauh tu nampak macam 5 kan, A, B, C, D, E, F kan, ada 5 kan. Tapi sebenarnya bila kita lagi dekat, yang satu tu pun pecah lagi menjadi beratus-ratus lagi banyak saya sharekan dengan Cik Syah sekarang gambar ni lah kita panggil sebagai ringlet Okay, so that means itulah gambar ringlet dipanggil lah. Ringlet ni maknanya gelang-gelang kecil di antara gelang dalam gelang yang besar. Ya, betul. Okey, maknanya bukan beratus-ratus dia punya gelang dia tu memang banyak kan. Dan kalau dalam gambar ni yang Cassini ambil lah kan, dalam misi Cassini ambil ni, kalau Cik Syaril perasan dekat sini dia macam ada hitam sikit. Syaril perasan tak? Yes. So kita kalau dalam astronomi dia orang panggil sebagai spokes lah ataupun jejari. Dan sampai hari ni sebenarnya saintis masih lagi mencari sebab lah kenapa benda ni terhasil. Tapi so far ni apa conclusion yang dia orang boleh buat ialah spokes ni ataupun jejari ni dia terhasil apabila matahari berada di bawah
Walaupun kan dia punya ring ataupun gelang planet Zuhal ni kan dia macam bergerak kan, sebab dia juga macam bumi juga, ada faksi dia apa semua kan. Okay. So apabila matahari berada di bawah, spoke ni terjadi. So far itulah yang dapat terangkau oleh saintis buat masa ni lah, dan diorang masih lagi melakukan kajian dan mungkin dia ada kaitan dengan magnetic field dan sebagainya. Oh, maknanya bila dia di bawah, maknanya kalau saya tunjuk kertas ni okay, saya tunjuk kertas ni. Okay, katakanlah ini dia punya gelang lah kan. Gelang daripada atas kita nampak macam ni. Tapi bila kita lihat kat bawah ni, daripada bawah ni, barulah nampak dia punya spokes tu kan, dia punya gelang. Yes. Tapi apa benda yang kita hitam tu? Nanti tak tahu. Ya. Itu salah satu saintis masih lagi misteri planet Zuhal. Planet Zuhal. Okey, jadi gelang tu sendiri dia katakan cukup interesting kan, cukup menarik kan. Dia katakan gelang tu dia punya ketebalan dia nipis. Ketebalan nipis. Dia punya tebal dia tu nipis kan, maknanya gelang lebar dia tu amat lebar kan. Ya, betul. Jadi kenapa dia jadi macam tu? Adakah disebabkan ada bulan meletup ke ataupun macam mana dia punya kejadian? Sebenarnya gelang ni juga dia terhasil daripada bulan tu sendirilah. Contoh dia kata macam ada komet ataupun ada asteroid ke ataupun meteor berlanggar dengan bulan yang ada. Sebenarnya dekat celah-celah ring tu terdapat sangat banyak bulan sebenarnya. Dan berdasarkan apa yang dikaji lah kan, gelang planet Zuhal ni sebenarnya dia bukan wujud sejak planet Zuhal tu ada. Maksud dia gelang ni barulah kiranya. Bukanlah saya kata baru semalam dua. Maksud dia planet tu wujud dulu, lepas tu baru gelang tu wujud. Dan gelang ni sebenarnya ialah terhasil daripada cebisan-cebisan daripada bulan-bulan yang ada dekat sekelilingnya tu lah. Contohnya dalam kes bulan Enceladus, macam mana dalam, kalau tak silap saya, dalam kawasan gelang F, macam mana saintis jumpa macam ada spark ataupun macam spark air kan. Bulan tu menghasilkan air di kawasan kutub dia, macam ada kita panggil macam geyser lah kan, kawasan kutub dia. Dan benda tu menyebabkan, dan benda tu lah yang menyumbang kepada berlakunya gelang di sekeliling planet Zuhal. Maknanya dia, dan gelang-gelang tu juga diorang ni lah yang sebenarnya menyokong bulan tu lah sebenarnya yang menyokong gelang-gelang tu. Maksudnya bulan yang memberikan graviti kepada gelang tu untuk gelang tu stay dan sebagainya. Kalau tak ada bulan tu, gelang tu pun agak susah lah sebenarnya untuk sustain dekat tempat. Okey, maknanya dia daripada bulan tu dia mengeluarkan air, geyser, ice, dan cebisan-cebisan partikel-partikel ais tu membentuk gelang planet Zuhal tu ya? Ya. Okey, jadi maknanya dia ada orang kata top up lah, dia top up. Macam dia top up, tambah. Maknanya gelang tu sentiasa ada lah dia punya bahan-bahan ya. Cukup menarik sekali. Okey, jadi penemuan ni kalau kita baca daripada internet kan, dia temui oleh ada satu misi angkasa ke planet Zuhal yang dipanggil Cassini kalau tak silap saya kan. Jadi Cassini ni sebenarnya apa benda kerja Cassini ni, dia punya misi dia ni? Sebenarnya Cassini ni dia adalah satu misi lah orang panggil, misi Cassini dan Huygens. Cassini ni ialah dia punya orbiter dia sebenarnya, kita panggil macam satellite lah yang mengorbit planet Zuhal. Manakala Huygens ni ialah probe dia, ataupun kita panggil macam kapal angkasa ya, probe. So probe ni sebenarnya, Huygens probe ni dihantar ke bulan yang paling besar di planet Zuhal. Nama dia ialah Titan. Okay. Misi Cassini Huygens ni dilancarkan pada tahun 1997 dan dia ambil masa yang agak lama sebenarnya sebab dia masuk planet, dia dapat masuk orbit planet Zuhal tu pada 30 Jun 2004. Jadi dia ambil masa sampai 6 hingga 7 tahun untuk travel daripada bumi hinggalah ke planet, orbit planet Zuhal. Okey. Jadi maknanya kalau yang saya baca tu, dia punya kapal angkasa tu dia ada dua bahagian kan. Satu bahagian tu yang dipanggil Cassini yang utama Cassini. Lepas tu yang lagi satu tu yang
Huygens tu. Dikatakan Huygens ni dia dipisahkan, kemudian dia mendarat dekat bulan planet Zuhal bernama Titan kan. Ya. Okey, jadi maknanya adalah sebuah kapal angkasa yang dia telah mendarat di atas bulan planet Zuhal iaitu Titan kan. Jadi apa penemuan yang dia dah jumpai bila dia mendarat dekat bulan Titan? Okey, sepanjang waktu mula daripada Huygens dilepaskan, waktu dia nak masuk ke dalam atmosfera Titan, bulan Titan tu sendiri, dia dah mula waktu dia masuk dalam atmosfera tu kan, dia dah mula transmit radio punya wave lah kan. Dia transmit balik data ke Cassini, and then Cassini akan hantar ke bumi. Di bulan Titan terdapat penemuan yang sangat-sangat menarik sebenarnya. Saintis ataupun ahli astronomi mereka menganggap macam mana bulan Titan ni boleh diibaratkan seperti bumi kita semasa awal-awal bumi dijadikan. Pertama disebabkan oleh bulan Titan ni yang memang so far tak ada impact lagi. Maksud dia macam tak ada bekas hentaman atau sebagainya. Dan yang sebab kedua ialah macam mana dekat Titan ni terdapat banyak kita panggil sebagai macam unsur-unsur hidrokarbon. Contohnya metana, etana dan sebagainya. Jadi maknanya dia ada dikatakan bentuk permukaan Titan ni serupa macam bumi masa zaman dulu. Ya. Okey. Tapi dia punya apa tu atmosfera dia tu. Dia ada oksigen ke macam bumi ke ataupun dia lain macam bumi daripada bumi? Okey, atmosfera dia sebenarnya atmosfera dia sangat terketumpat lah kita panggil. Ketumpat, berjerubu lah. Apa tu, dia mostly dia adalah nitrogen sebenarnya. Dengan sedikit metana dan juga hidrogen. Itu untuk atmosfera dia lah. Sebab tu kalau kita tengok warna bulan Titan ni, dia berwarna oren dan coklat lah kan. Campuran antara oren dan coklat disebabkan oleh adanya unsur-unsur hidrokarbon ni lah. Okey. Ni saya tunjuk gambar, saya jumpa dekat internet Yeah. Ini merupakan gambar permukaan Titan yang diambil gambar oleh misi probe Huygens tadi tu. Di mana kita boleh lihat warna dia macam warna oren macam warna berjerebu cuaca dia. Macam berjerebu lah. Lebih kurang macam tu. Dan juga nampak macam ada padang pasir jauh sejauh mata memandang. Jadi dikatakan ada penemuan-penemuan tu juga mengatakan ada tasik-tasik yang dijumpai di atas permukaan bulan Titan ni kan. Jadi maknanya selain daripada bumi ada lagi sebuah dunia ataupun sebuah objek di angkasa yang mempunyai tasik di atas permukaan. Tapi tasik ni air ke ataupun tasik benda lain? Apa tu komponen lain? Okay. Selain daripada ada tasik saja, sebenarnya ada sungai, ada terusan, even ada hujan dan salji, awan dan sebagainya pun dekat bulan Titan ni. Tasik dia mengandungi metana dengan etana sebenarnya, bukan air. Okey. So hujan dia pun adalah hujan metana sebenarnya. Dia macam dia recycle balik lah kan. Kondensasi setelah hujan dia hantar balik metana ke dalam plastik. Okey, maknanya kalau dekat bumi ni air kan, komponen kita air. Air tu dia meruap jadi awan. Lepas tu hujan jadi balik air. Tapi dekat sana bukan air, dia metana. Metana tu meruap jadi awan, hujan metana. Jadi kat sana tak boleh mandi air dah. Mandi metana. Tapi bukan ke metana ni satu gas yang apa orang kata boleh meletup kan? Dia macam kita panggil minyak gas lah. Minyak gas kan. Jadi kalau siapa pergi nyala api kat sana meletup lah bulan itu cerita, itu tidak ada bukti saintifik yang mata macam tu. Okey, jadi maknanya itu antara perkara yang menarik lah yang kita boleh lihat daripada penemuan planet-planet tadi di Zuhal ni kan. Okey, jadi kita masuk tajuk istiqbal planet Zuhal.
yang dikatakan akan berlaku pada bulan April, bulan depan sekarang bulan Mac, bulan April. Jadi maknanya bulan Mac itu tu kita ada satu kejadian dipanggil istiqbal planet Marikh, opposition planet Marikh. Jadi bulan April ni pula ada pula opposition ataupun istiqbal planet Zuhal. Jadi maknanya kenapa pula Zuhal berlaku? Kan. Orang tanya kan, kenapa pula Zuhal lah, itu Marikh. Suka dia ke? Kenapa? Sebab Okey, sekarang saya share dulu dengan Cik Syaril. Ini oposisi ni lah kan. Okey. Inilah oposisi dia. Dapat Cik Syaril? Okey, alright. Okey. Matahari, bumi dan juga planet Zuhal. Selalunya orang tanya, untuk kadang-kadang budak-budak yang sekolah agama kan, dia tanya, istiqbal tu apa kat sini? Dia tanya. So istiqbal tu sebenarnya dalam kita dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai opposition. Melayu Melayu kan dia jadi oposisi. Okay. Maksud oposisi ni ialah apabila kesemua jasad-jasad ni, yang matahari, bumi dan juga Zuhal beratur dalam satu garis lah. Satu garis. Apa yang menariknya ialah apabila planet Zuhal ni berada pada kedudukan yang terhampir dengan bumi waktu ni. Ataupun kita panggil sebagai fasa perigi kan. So seronok lah waktu ni. Jadi maknanya untuk orang, yes. Maknanya ketika tu dia paling hampir, maknanya ketika itulah paling jelas kita boleh lihat planet Zuhal ni daripada bumi lah. Yes. Jadi maknanya sama kes macam planet Marikh itulah. Kalau planet Marikh itu tu bumi di antara Marikh dengan matahari. Jadi kali ini istiqbal Zuhal, bumi berada antara Zuhal dengan matahari pula ya. Ya. Okay, alright. Jadi jadi kalau kita lihat dia akan berlaku pada bulan April tahun depan. Jadi kalau kita orang tanya kan, kalau macam ketika istiqbal tu dengan mata kita nampak ke planet Zuhal dengan gelang-gelangnya dekat langit tu. Kan, orang akan tanya kan, kenapa nampak ke dengan mata tu? Takutlah orang kata kan. Agaknya dengan mata macam mana rupa dia? Okey, sebenarnya dapat banyaklah cara untuk kita nak tengok planet Zuhal ni. Cara paling mudah ialah dengan mata kasar. Okey, kalau kita tengok dekat sini, planet Zuhal mostly daripada awal tahun ni lah kan. Planet Zuhal sentiasa akan berdampingan dengan bintang Spica. Bintang Spica. Di Buruj Virgo. Buruj Virgo kan. Ya. So pada hari kejadian, kalau ikut waktu Malaysia, waktu tu kalau kita Google dalam website, mungkin tak salah dia akan tulis 15 April. Tapi untuk Malaysia pada waktu tu kita dah masuk 16 April lah, sebab kita dah lebih pukul 12 malam kan. Okay. Pada hari ni, planet Zuhal akan terbit pukul 7.24 malam lah. 7.24 petang, 7.24 malam. Okay. Dan dia akan transit di atas kepala pukul 1.22 pagi. Dan akan terbenam pada pukul 7.21 malam. Kiranya sepanjang malam tu kita boleh tengok planet Zuhal dengan sangat cerah. Tapi masa oposisi dia yang sebenar adalah lebih kurang dalam pukul 2 pagi kalau tak silap saya. Okey. Maknanya ketika saat tu kita boleh lihat dia daripada maghrib sampai ke subuh lah, boleh nampak di langit kita kan. Jadi kalau katakan orang ramai tanya kan, kalau terlepas tarikh ni kan, hujan ke apa benda ke, esok boleh nampak lagi ke? Kan. Boleh nampak lagi kalau esok, lusa ke ataupun bulat ke? Macam mana tu? Okey, sebenarnya bermula daripada awal tahun, planet Zuhal ni memang dah ada dah dekat langit sebenarnya. Cuma ialah dia tak ada oposisi, so orang tak highlight dia, orang tak fokus kepada dia kan. Okay. Kalau kita terlepas pun tak ada masalah sebenarnya. Kita boleh tengok lagi esoknya dan sebagainya. Cuma dia punya kecerahan dia ataupun magnitude dia dah berkurang lah sikit kan. Kalau compare dengan 16 April tu, magnitude dah sebanyak 0.22 magnitude. Mungkin kalau kita terlepas 17 bulan atau 18 bulan, dia punya magnitude dia semakin berkurang sebab jarak kita pun semakin menjauh. Okey, maknanya pada tarikh tu dia paling terang di langit. Kalau kita terlepas tu maknanya esok lusa boleh lagi nampak kan? Taklah benda tu hilang apa kan? Okey.
Okey, jadi kalau kita ada orang tanya kan, kalau kita lihat kecerahan ya, kalau kecerahan planet Zuhal ni, Saturn ni, cerah mana? Secerah mana? Adakah dia sama terang dengan planet Marikh yang kita lihat dengan mata kasar sekarang ni ke, ataupun dia kurang sikit cerah dia? Okey, dalam astronomi, selalunya kalau saya ajar peta bintang sebagainya, suka untuk saya highlightkan tentang magnitude ataupun kecerahan ni. Sebenarnya dalam astronomi, semakin negatif nilai itu, maksud dia semakin cerah sesuatu jasad samawi ataupun sesuatu objek di langit tu. Jadi dalam kes planet Zuhal, pada tarikh 16 April ni, planet Zuhal berkecerahan 0.22. Kalau nak compare dengan planet Marikh kecerahan dia adalah negatif. Maksud dia planet Marikh lebih cerah daripada planet Zuhal. Okey, maknanya itu dia punya skala kecerahan objek di langit lah. Dia punya cara nak kira lah. Tapi kalau katakan orang kata, malas nak fikir-fikir apa benda magnitude ni kan. Maknanya nak senang cakap, planet Marikh dia lagi terang, planet Zuhal dia kurang sikit terang dia. Kurang sikit terang. Okey, jadi kalau kita lihat, kita boleh lihat dia sepanjang malam. Kan? Jadi maknanya kita nak tengok arah mana planet Zuhal ni. Dia belah barat ke, dia muncul ke, ataupun belah utara turun ke selatan ke, belah mana langit yang kita boleh lihat? Okey, disebabkan oleh bumi kita, kan kita bergerak daripada timur ke barat. So sama jugalah kes dia dengan planet-planet semuanya. Planet semua akan mula terbit, bintang semua akan mula terbit daripada timur, dan dia akan terbenam di sebelah barat. So sepanjang malam tu kita fokus kepada planet Zuhal ni. Dia akan terbit 7.24 malam di ufuk timur dan akan transit kira-kira pukul 1:22 pagi di panggil jarak transit di atas kepala lah, kita panggil arah zenith kan, dekat atas kepala. So dan dia akan terbenam macam biasalah di sebelah barat. Okey, maknanya dan kita masa terbaik ialah lebih kurang pada pukul 2 pagi. 2 pagi, maknanya masa pukul 2 pagi tu dia atas kepala lah lebih kurang. Jadi maknanya dia muncul 7.24, maknanya sekitar maghrib kan, lebih kurang maghrib tu sebelah timur. Kemudian dia akan naik sampai tengah malam tu dia atas kepala kita lebih kurang. Kemudian dia turun sebelah barat waktu subuh. Okey. Okey, jadi kalau orang bertanya, dengan mata kita boleh nampak planet Zuhal seperti bintang je kan, macam bintang saja kan. Tapi kalau dengan teleskop, kalau dia ada teleskop, macam mana rupa planet Zuhal? Mungkin ada contoh ke? Okey, kalau kita ada ini gambar planet Zuhal yang saya rakam tahun lepas lah. Okey. Single image lah, saya tak pandai lagi lah, baru tengah belajar mula-mula seronok. Okey. Gambar ni tahun lepas istiqbal untuk planet Zuhal ialah pada awal bulan April kalau tak silap saya lah. So masa ni pun masih Zuhal masih jelas kat langit lah. So ini ialah gambar single image yang diambil menggunakan teleskop Epo TMB 9 inci. Alahai, bestnya teleskop itu. Okey, single image ya. Ya, single image dah macam tu. Dan inilah gambar dia yang terbaik lah. Maknanya ini yang okey, ini dia cantik gambar. Jadi yang maknanya menerusi teleskop kita boleh lihat gelang dia Dia punya gelang. Maknanya kita tak perlu nak pergi ke angkasa lepas untuk tengok gelang. Tak perlu saya. Okey. Jadi kalau kita lihat gambar ni pun gelang dia tu macam orang kata tengok macam daripada CP kan, daripada tepi kan. Tahun ni macam gini rupa dia ke, ataupun mungkin bentuk gelang dia dah lain sikit? Okey, ini untuk tahun lepas. Sebenarnya gelang dia berubah-ubah mengikut masa jugalah. Macam bumi kita mengorbit matahari, dia punya faksi dia berubah kan. Okay. So sama juga kes dia dengan planet Zuhal sebenarnya. Faksi dia berubah. So gelang dia akan sekejap naik, sekejap turun, sekejap dekat tengah-tengah. Maknanya tahun ni dikatakan gelang tu akan lebih terbuka lah. Kita akan nampak dia lagi terbuka lah.
Kalau tak silap saya tahun 2-3 tahun lepas tu kita lihat Zuhal tu daripada tepi gelang dia. Maknanya nipis je kan? Straight je. Straight je kan? Cik Rizwan ada ambil gambar straight je. Straight je kan? Jadi rasanya time tu orang kata time yang paling tak best nak tengok penanda Zuhal Pasal dia satu kali tu kan tak nampak gelang tu kan. Okay, jadi maknanya kita tahun ni makin cantik lah bentuk dia penanda Zuhal ya. Okay, menarik. Jadi maknanya kalau dengan teleskop pun kita boleh nampak. Kita kena beli ke teleskop yang besar-besar ataupun teleskop kecil yang refraktor kecil tu pun boleh nampak ke ataupun macam mana dia? Okay, sebenarnya kalau siapa lah yang berminat untuk order teleskop lah sebenarnya. Macam selalu kalau kami buat pertandingan pun di sekitar kawasan Pulau Pinang, kami ada selalunya untuk Johan lah, kami akan hadiahkan satu teleskop ni. Yang harga dia tak sampai RM1,000 pun, tapi kita boleh nampak dia gelang Zuhal tu, kita boleh nampak lah kiranya. Okey, maknanya walaupun teleskop tu kata kecil ke murah ke, tapi adalah power masih boleh nampak gelang ni. Tak payah nak beli berpuluh-puluh ribu punya. Tapi janganlah beli toy teleskop. Teleskop tak boleh. Alamak, baru nak beli pergi Toys R Us nak pergi beli. At least sekurang-kurangnya teleskop murah tapi yang berkualiti lah, yang boleh nampak kan. Okay. Dengan binocular boleh nampak tak dia punya gelang gagak ni? Okay. Dengan bino pun boleh nampak gelang sebenarnya. Tapi bila bino ni sebab dia kecil kan, badan kita besar, so bila kita pegang objek tu macam kita pergi vibrate tangan kita, vibrate badan kita, so mesti kita tak nampak lah Zuhal tu, gelang tu dengan sangat jelas lah. Melainkan kalau kita ada bino yang mahal yang boleh serap takkan yang tu yang serap kegaran tu kan. Maknanya ada binocular mungkin boleh tapi susah lah nak tengok kan. Kita kena kekalkan kedudukan dia, jangan bergoyang kan. Jadi nak senang cerita, beli teleskop. Beli teleskop yang elok kaki dia tu boleh nampak kan. Okey. Jadi maknanya tarikh kita balik pada para hadirin tarikh yang paling sesuai tarikh istibar planet Zuhal adalah pada pagi 16 April 2012, maknanya pertengahan bulan depan. Jadi kalau terlepas tarikh tu pun tertidur ke apa ke tak jadi masalah. 2-3 hari sebelum tu pun boleh nampak, 2-3 hari lepas tu pun boleh nampak. In fact sekarang pun boleh nampak planet Zuhal tengah muncul sekitar, kalau tak silap, Isyak kot, lebih kurang kan. Waktu Isyak pukul 8.30, pukul 9 tu dah boleh nampak dia naik sebelah timur kan. Cuma tarikh istibar tu istimewa lah pasal dia berada antara matahari, bumi, Zuhal satu garisan kan. Okey, jadi ada lagi satu soalan kalau kita baca dalam internet. Bila berlakunya oposisi planet Zuhal ni, dia ada satu efek ataupun kesan yang dipanggil sebagai kesan Seeliger. Seeliger atau SEELEI LIGER Seeliger. Okey, jadi kesan Seeliger ni apa benda sebenarnya ni? Boleh ceritakan sikit? Sebenarnya kesan Seeliger ni dia terhasil apabila matahari shine, apa kita panggil matahari sinarkan planet Zuhal ni. Kan dekat gelang-gelang planet Zuhal adanya partikel-partikel air semua. So bila matahari punya sinar ni dia menyinari semua partikel-partikel ni. So planet Zuhal ni kelihatan seolah-olah macam bercahaya, kegemerapan lah kita panggil kan, cerah lah, dia sangat cerah. Tapi untuk kes tahun ni, waktu opposition, kesan Seeliger ni tak begitu ketara sebenarnya. Bolehlah dalam beberapa jam, tapi tak adalah sangat ketara kerana arah matahari sama dengan arah bumi kan. So maybe sikit je lah kesan dia lah, maybe partikel dalam tu yang dalam shadow matahari tu sikit saja lah. Maknanya dia berlaku ni dalam masa beberapa jam saja. Dia bukannya satu hari, sepanjang hari boleh nampak. Dia ada beberapa ketika saja ke? Dia bergantung kepada masa sinaran, berapa banyak sinaran matahari tu yang jatuh ke atas dia. Maknanya dia ada makin banyak sinaran, makin cerah lah. Mungkin macam inilah saya buat contoh kot. Macam ini mungkin gelang planet Zuhal, ya, ada cahaya lampu dari sini. Kalau ketika dia ada sudut-sudut ketika tu, kita boleh nampak cahayanya terang. Kan, pasal disebabkan cahaya matahari tu dia akan menyinar lebih terang. Okay, betul kan ni? Kesan Seeliger Betul. Okey, jadi maknanya
satu benda yang baru juga. Jarang lah orang, kalau dikatakan di kalangan orang biasa tak pernah dengar perkataan kesan silija ni. Jadi ini mungkin kali pertama kan. Jadi satu pertambahan ilmu kepada masyarakat. Cukup baik sekali ya. Okey, jadi kesan silija kita dah cerita, planet Zuhal kita dah cerita, dia punya oppositionnya, gelang dia tu pun kita dah cerita berkenaan dengan dia punya komposisi dia. Okay? Jadi kalau katakan bulan April ni pun dikatakan bulan Global Astronomy Month sedunia. Okay? Jadi maknanya bulan April ni sekali dengan Global Astronomy Month, sekali dengan planet Zuhal pun ada. Jadi banyaklah aktiviti yang dikatakan akan organize oleh kelab-kelab ni kan. Jadi mungkin pihak USM, kelab USM, Astronomy USM mungkin ada buat aktiviti kot. Bolehlah promote sikit. Okay. Alhamdulillah so far kena banyak bekerjasama dengan museum dan galeri Tuanku Fauzah lah. Museum dan galeri Tuanku Fauzah adalah antara museum yang terbaik di Malaysia sebenarnya, kerana mereka mengetengahkan bukan saja aspek seni tapi juga aspek sains, dan dia lebih berfokus kepada astronomi sebenarnya. Ada jemputan-jemputan daripada sekolah, Carnival Sains, minggu depan ada Carnival Sains di Kedah, daerah Bandar Baru Kulim, tak silap saya, di area Kulim. Kemudian minggu seterusnya Carnival Sains Negeri Perak di Teluk Intan. Diikuti dengan macam-macam lah. Kami sendiri plan untuk buat astro-tourism, astro-trip ke Belum lagi kabarnya, untuk berjumpa dengan Milky Way. Belum pergi ke Belum lagi InsyaAllah. Kita belum pergi lagi ke Belum. Okey. Nanti kita boleh jemput Cik Syaril boleh. Alhamdulillah. Okey. Jadi maknanya banyaklah aktiviti yang dikatakan ada dalam perancangan daripada pihak Kelab Astronomi USM kan. Jadi bagi mereka yang berada dekat utara Malaysia kan, dekat Pulau Pinang, dekat Subang Perai, dekat Kedah, utara Perak kan, Perlis pun kan, kalau tak silap saya pun ada pergi ke sana kan. Jadi mungkinlah bolehlah join aktiviti sana. Kalau saya nak pergi pun jauh lah kan. Mungkin orang sana lagi aktif daripada sini. Kat sini KL pun awan saja. Kita buat aktiviti meneropong awan, tak ada masalah. Okay. Jadi untuk sambutan Hari Astronomi tu lah, kami Kelab Astronomi sendiri plan untuk buat maybe pada awal bulan Mei lah yang sebab kita tak ada masa untuk aktiviti tu, maybe kita akan buat pada awal bulan Mei. Itulah kami semua pelajar universiti kan, bulan 6, awal bulan 6 dah mula study week. Yang saya sedih sekilan sikit tu, Venus transit tu waktu study week. Allah Akbar. Tak apa. Study before that week. Lepas tu study week pergi tengok Venus. Tak apalah. Demi langit kan kita katakan Venus transit bukan senang, jangan lupa kan. Kalau saya tertinggal yang dulu pun saya tak tengok 2004. So yang 2012 ni saya wajib kena tengok lah. Untuk kita kat anak cucu nanti kan. Kalau tak tengok kena tunggu tahun 2100 lebih kan. 100 tahun lagi baru dah tengok. Tak apa, itu Venus transit tu mungkin kita akan cerita dalam siri temu bual yang akan datang insya-Allah Okey, jadi mungkin itu sajalah kot kita punya siri podcast kita pada kali ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Cik Fatini Cik Tini kerana sudi bersama-sama dengan saya untuk siri podcast bersama tetamu. Saya ada buat satu siri khas bersama-sama tetamu, dan Cik Fatini merupakan tetamu yang pertama yang telah dijemput oleh saya. Dan terima kasih banyak-banyak lah kerana sudi bersama-sama bersusah payah di pagi-pagi Jumaat ini untuk bersiap sedia untuk podcast ni. Dan mudah-mudahan insya-Allah ada kelas lagi. Ada kelas lagi kan? Okey. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat bertemu lagi Okay, jadi ada apa-apa kata-kata terakhir daripada Cik Fatini? Saya mengharapkan lebih ramailah generasi muda yang mencuburi bidang astronomi di Malaysia sebenarnya. Pandang sikitlah ucapannya Cik Syaril. Sebenarnya minat astronomi ataupun cita-cita untuk menjadi ahli astronomi sebenarnya adalah cita-cita pertama saja sejak daripada saya tadika lagi waktu tu. Dan waktu tu memang saya pun macam remaja lain jugalah, macam bagi lain kabur. Kita tak tahu
bila nak ambil ekonomi sebab Malaysia tak ada bidang astronomi dan sebagainya. So saya go on jugalah kan. Saya go on, saya ambil fizik dengan niat memang saya boleh buat astronomi. Lepas tu dah alhamdulillah apabila ditawarkan ke fizik, kos fizik USM, alhamdulillah lah bila USM perkenal dengan minor astronomi dan memang saya ambil lah peluang tu untuk menceburi bidang astronomi lah. Jadi, so untuk semua pelajar jangan give up lah, sebenarnya ada masa depan astronomi di Malaysia. Cuma kita dalam proses baru nak build, baru nak menyediakan tenaga pengajar, baru nak menghasilkan lecturer-lecturer dan lepas tu bila semua kita dah cukup tenaga pengajar dan sebagainya, memang tak mustahil lah untuk kita bangunkan astronomi di Malaysia, insyaAllah. Okey, jadi bagus tu lah, itu dah kita punya cita-cita kita kan. Jangan give up, teruskan minat anda. Okay. Susah-susah macam mana pun teruskan juga. Pasal langit kita sentiasa ada dekat atas untuk menunggu kita sentiasa melihat-lihatnya. Ya. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak Cik Tini kerana kita bersama kami di rancangan podcast. Terima kasih juga kepada para hadirin semua. Mudah-mudahan kita akan dapat bertemu sekali lagi di dalam rancangan podcast Sekolah Online. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.